Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan dengan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Azrul Hakimi bin Mustafa. Saya merupakan pelajar lepasan STPM dari SMK Bandar Tenggara 1 Kulai Johor, dan saya juga menetap di kawasan tersebut. CGPA saya ketika melakukan permohonan UPU yang pertama ialah 3.17. Saya merupakan bekas Presiden MPP tingkatan 6 iaitu Majlis Perwakilan Pelajar. Seterusnya, saya juga merupakan penerima anugerah Rambu Persekutuan Pengangkat Malaysia peringkat kebangsaan. Saya juga telah mendapat pencapaian grade A dalam sijil kokurikulum saya di tingkatan 6. Saya merupakan pelajar yang sangat aktif dalam menyertai segala program yang berlangsung di tingkatan 6. Hal ini menunjukkan saya mempunyai kemahiran leadership dan komunikasi yang baik. Sebab saya memilih program Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif adalah kerana saya betul-betul minat dengan kos pengurusan industri kreatif ini. Dengan bakat yang saya ada seperti bernyanyi, berlakon dan bermain alat muzik, saya yakin dapat memberikan 100% komitmen dan usaha jika saya dapat melanjutkan ijazah saya dalam kos ini. Dan saya juga berkeinginan untuk menyumbang sedikit sebanyak kepada generasi yang akan datang yang berminat dalam industri kreatif ini jika saya berjaya menghabiskan ijazah dalam kos ini. Dengan harapan semoga saya dapat melanjutkan ijazah saya dalam program Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif ini dan dapat berbakti kepada universiti. Seterusnya, saya akan menunjukkan beberapa kemahiran saya dalam bermain permainan muzik. Yang pertama sekali, kompang. Seterusnya adalah tamborin. Sekian, terima kasih.